Bilakah waktu paling afdal bayar zakat fitrah? Ada orang tanya juga, selalu tanya kan, bila nak paling afdal bayar zakat fitrah tu bila? Iaitu setelah terbit fajar dan sebelum melaksanakan solat sunat Aidilfitri. Maksudnya, waktu paling afdal membayar zakat fitrah adalah setelah terbit fajar hari raya sehingga sebelum melaksanakan solat sunat Aidilfitri. Antara dua waktu tu yang paling afdal membayar zakat fitrah. Dan lebih afdal adalah zakat fitrah dikeluarkan setelah solat subuh. Maksudnya waktu selepas solat subuh sampai sebelum sembahyang sunat hari raya, itu adalah paling afdal bayar zakat fitrah. Cumanya kita di Malaysia, kebanyakan tempat kaunter bayaran zakat sudah ditutup pagi raya tu. Jadi tuan-tuan bayarlah zakat awal, tidak ada masalah. Sebab dikhawatiri kaunter sudah ditutup, kita nak berebut dapat afdal, tapi tengok-tengok terlepas pula waktu nak bayar zakat fitrah, terlepas peluang untuk bayar zakat fitrah sebab kaunter dah ditutup.